Woi, banyak 500 gram ni. Semua dapat tau. First sekali ambil ni, cicah dulu. Okey. Jadi hari ni kita nak try Sorbet masam manis daripada Aibam Gummy punya. Yang kau dapat bila kau beli, kau dapat ni free gift. Keropok ni kau pasti tapi tak makan sangat keropok ni. Sekejap, aku ambil ni 500 gram punya. Dalam bekas ni kau akan dapat sos warna merah, warna biru, warna purple. Sebenarnya aku tak pernah makan Sorbet ni style macam ni punya tau, dengan sos macam ni. Ini first time aku makan. Dapat pengepit sekali. Ni Sorbet dia. Banyak weh, 500 gram. Dalam ni campur lah masam manis. Semua dapat. Okay, cara dia nak makan Sorbet ni, tuang je, tuang. Melecak dah liur aku nak makan ni. Bau dia memang sedap weh. Tapi aku tak nak letak semua sos dalam ni tau. Aku nak macam mana? Aku nak buat first try sos warna biru ni. Tak atas ni sikit. Bismillah. Sos yang ni warna biru ni, masam manis, apple macam tu. Merah pula ah. Okey. Merah ni, apa makan Sorbet kan? Cicah dengan merah punya ni. Memang masam gila weh. Ni masam strawberry. Ada masam. Tak apa pula ah. Cicah apa pula. Sos purple ni dia balance. Rasa masam manis tu balance. Cicah lah. Syok layan tu. Dalam bekas ni, kau akan dapat semua coklat-coklat dia. Macam ni pun ada masam manis lah. Jadi kat yang masam semua. Ada yang manis semua. Kita boleh kat apa nak makan yang mana. Kalau apa nak order kat Bitcoin terus.